Okay, Assalamualaikum guys. Dalam kehidupan hari ni, macam-macam cabaran kita pernah tengok. Tapi, hari ni, Mi nak cabut diri Mi daripada subscriber sekarang. Mi nak zoom ke 10k. InsyaAllah, kalau boleh lah. Dan saya awak, orang mana baru klik video Mi ni, jangan lupa tengok perjalanan hidup Mi ni. Boleh tekan subscribe dan boleh share lah kalau benda ni rasa kena dengan korang punya kehidupan. Nama Mi Najmi lah, dan dikenali sebagai Mi lah orang panggil. Mi ni seorang pemain. Jadi Mi ni bukan bos yang kaya, tapi Mi tengah cuba bina kehidupan. Jadi mari kita tengok apa yang Mi akan buat sepanjang perjalanan daripada 1k ke 10k subscriber, insya-Allah. Okay, ni Mi sekarang on the way nak pergi ambil student. Okay, student ni dia bukan student pelajar ke apa, dia buat lesen mandu. Dan Mi buat personal service. Mi tolong cikgu mandu tu lah untuk pergi pick up dia, pergi ambil dia, hantar kat IM dan balik Mi akan hantar juga. Jadi pagi ni kita pergi ambil dia dulu. Lepas tu kita tengok lah. Sebab hari ni Mi tak tahu lagi apa akan jadi kat bengkel. Ada rezeki ke tak ada, kita tengok je sama-sama. Okay, kalau saya awak nak tengok cabaran Mi route tu 10k, saya awak just follow lah. Jadi set kita lah. Jadi set Mi. Okay, jadi ni kita pergi ambil student tu dulu. Terengganu ni tengah beraya dengan rezek member lah. Jalan jam sikit pagi ni, tak tahulah apa jadi depan tu. Depan sana tu tak tahulah apa jadi. Tak set rezek ke ataupun ada makan percuma ke apa, nanti kita tengok. Accident depan tu, kereta Viva tu dengan Myvi tu terbabar. So sekarang bomba tengah mari, mungkin ada masa terkepit kot. Alright, jadi sekarang kita sapa dah, ambil owner. Jadi kita atur je ke ganda dulu. Okay, sekarang Mi sudah dah atur student tadi. Jadi Mi tak boleh lah nak tunjuk, sebab tu privacy student. Ni kita nak pergi makan dulu, lepas tu kita pergi bengkel. Kita tengok lah apa yang patut. Alright, cheers later. Ni ada bengkel dah. Alhamdulillah, hari ni kita ada satu job Zia. Kita nak tukar dia punya drive shaft. Dah ada masalah sensor pun. Jadi ni kita set up untuk tempat kita repair dia tu. Nak alih kereta sagar ni juga. Inilah kehidupan Mi. Ada kereta ada, tak ada kereta memang banyak lah. Mi buat kerja, Mi buat runner, Mi buat survey, basuh kereta. Tengok atas job lah. Tapi begitulah kehidupan. Bukan satu kerja je Mi buat, macam-macam kerja lah. Mi dulu salesman juga, tapi disebabkan Mi buat sale tu hari tu tak berasangkan, jadi ni stop kerja tu dan buat kerja sendirilah. Okay, ni Azia ni kita nak tukar dia punya drive shaft dia. Owner baru atur tadi, tidak tempat nak kakang lah. Ni kita masuk dalam bengkel kita dulu. Lepas tu ni kereta dia pun ada check engine naik. Okay, kita akan selesai juga. Jadi Mi nak set up dulu tempat.
Okay, sekarang kita nak tukar dia punya dress lah. Jadi kita dah cabut dia punya chamber. Kita cuma just buka skru lower arm ni. Jadi dia tak perlu nak adjust balik dalam chamber. Benda ni atas skill masing-masing. Ada orang cabut je dia punya naka ni, senang nak keluar. Dan ni Mi tunjuk ni cara Mi jimatkan tu orang, kerja yang mudah. Jadi kita cabut sebelah tu lagi, kita tadah minyak gear dia dulu, dah bekas molek. Sebab kita boleh pakai lagi minyak gear dia. Dia siap buat layang dulu video ni. Mi nak pasang apa? Nak cabut dulu semua sekali. A few moments later. Okay, dresser pun dah dicabut. Okay, ni dresser baru lah. Brand apa ni Mi tak tahu sebab owner yang beli sendiri. Okay, jadi sekarang Mi nak cerita sikit punca-punca ataupun tanda-tanda dresser nak rosak ataupun dah rosak. Okay, pertama, seperti mana semua orang tahulah, kebiasaan getah dresser boot ni dia pecah, grease dia keluar, pasir masuk dalam, dia akan bunyilah. Sekiranya outside kita pusing ke kanan dan ke kiri, dia akan berbunyi. Okay, untuk inner pula, untuk dalam, kita bawa kilometer, orang kata 80 kilometer tu dia ada awal-awal gegar. Bila selepas atas daripada 1 kilometer dia akan hilanglah gegar tu. Jadi yang ni berpunca, dia punya out, in, semua dah longgar lah. Dia tak fit. Jadi kereta ni pun barang bawah dia semua baru. Jadi tuan nak berpuas hati lagi. Dia sebab yang dresser ni asal lagi. Jadi tu antara punca-punca dresser rosak lah. Jadi siap awak mana pernah kena apa hot mic cover ni, cuba-cubalah bawa pergi bengkel untuk check. Jadi ni kita nak pasang balik. Lepas tu kita nak check masalah check enjin naik tu. Jadi jom let's go kita pasang. Okay guys, sekarang kita siap dah pasang dresser. Lepas tu kita nak test yang check light, nak apa, check enjin naik tu. Sekarang ni hujat sebab ni nak pergi teman rumah ni, saya barang negeri dia. Biasalah kerja seorang ni lah. Kita buat kerja, dia sibuk nak kerja je. Hei, ada arah dah bini kan. Ni cari barang. Sebab alang-alang dah rehat tengah hari, jadi Bin nak pergi ke pasar raya orang alam je Dia nak beli barang. Settle ni baru kita terus projek kita. Okay. Sekarang kita nak scan dulu Kita tengok. Lock. Kita tengok apa. Ini sambung. Kita buka dia punya bluetooth. Dia pakai app je ni. Scan melalui telefon je. Dua panah. Kita ambil dulu Malaysia. Kita scan je. Asia 2017.
Okay, ada 3 pokok dia. Sana data ni. P0443 P1604. Okay, kita tengok kenapa dia frame. Dia ada pupus kat tengah ni. Ni. Nampak ni. Ni. Yang ni keras. Aku boleh bengkok. Yang ni aku boleh tarik. Buat tus. Okay, jadi kalau ikut daripada video yang kita tengok tu, sekarang ni lah kita tengok Mr. Perh dia. Oh, kita ni pakai stabilizer bar. Okay, jadi kita kena buka lah, kita tengok dia punya sistem wiring dulu macam mana. Ni dia tambah benda jimat minyak ni. Kok naik tu, dia punya FICD dia tak hidup. FICD ni dia kontrol bah untuk timing account lah. Jadi macam kalau kita clear fokus pun, jalan kejap dia naik balik. Tapi dia tak ada kaca ke enjin apa semua. Cuma timing tu lah. Dia jadi macam rendah. Lepas tu kadang jadi tak betul sikit. Dia gini bang, hot ni kebiasaan dia wayar putus. Bila kita scan dia jadi frame tu, lepas tu kita check wayar apa semua molek. Lepas tu kita test api ke barang tu barang tu dah hidup. Jadi punca benda tu lah, jadi dia tak baca ke ECU apa semua tu. Hot ni kalau tak apa, abang ni pun kita jumpa dah punca dia. Nanti kita hantar gambar ke abang. Kok ada dalam rumah orang ke, abang tengah tengok. Hak ni gini bang, beres dah cumanya rumah. Kalau ada abang tu saya akan ambil apa? Buat top up. Kita apa abang check dulu, kata abang bawa balik. Sebab ni cuma nak top up minyak gear je lah, abang tu beres dah. Okey bang. Salam tu. Jadi untuk Azian ni, kita dah jumpa punca dia. FICD ni bermasalah. Api dia masuk. Jadi benda ni tak hidup. Dia baca dalam tu kod. Sekarang Mi nak pergi ambil student yang Mi hantar pada tadi. Kerja kat bengkel pun selesai. Maknanya tunggu owner mari ambil je lah. Sekarang ni kita pergi ambil dulu student kita, takut dia tunggu kan. Sebab kita refa dia. Jadi biar kita tunggu dia. Ni buat personal driver bukan ambil daftar tak. Ni kawan-kawan je. Jadi jom let's go, kita pergi dulu. Kadang-kadang ada orang tanya kita, mu tak penat ke buat kerja ni, kerja tu, kerja ni? Dan nak buat macam mana tak? Kalau kita tak buat apa-apa, memang kita tak ada benda lah. Jadi kita usaha biar sabarlah jadi. Jadi gitulah kehidupan Mi. Memang Mi tak akan berhenti selagi tak jadi. Jadi yang ni pun Mi buat, Mi nak capai apa yang Mi dah start daripada dulu. Dan kita akan, awak akan tengok hasil dia sama-sama dengan Mi nanti. Mi tak kata Mi akan berjaya tak. Cuma apa yang Mi usaha, Mi nak share je. Jadi ni pun Mi malas nak play panjang, takut si awak bosan. Jom Terengganu sekarang ni memang jerebu dengan itulah asap RZ. Sebab sekarang ni RZ member
Cuma Mi je tak berapa nak reset. Dah berapa tahun dah kita tak join. Jiwa pemotoran kita terbantuk dulu buat masa ni. Kita tengok usaha apa yang kita nak. Sebab kita ada tanggungjawab. Tengoklah betapa meriahnya suasana Kuala Terengganu. Apa yang menarik ni Terengganu. Dia bangga jadi orang Terengganu. Sebab negeri Terengganu ni negeri paling bahagia. Kan? Bukan Mi kata. Apa tengok video yang orang kata tu. Jadi sekarang ni Mi on the way saja nak bawa awak jalan Terengganu ni. Jadi hak mana belum subscribe tu, hak mana belum daftar jadi set kita ni, set Bos Mi ni, jangan subscribe. Alright, sekarang kita dah hantar student balik. Jadi kita gerak balik bengkel dulu. Owner pun senyap lagi, macam mana ni? Apalah, kita tengok lah apa hak patut kita buat dulu. Kereta tu kita kemas-kemas. Sebab tambah minyak je, minyak gear tak cukup. Oh, set RZ member. Homestay sini memang laku lah. Kalau Terengganu ni sebut je RZ member, kedai makan penuh, homestay penuh, semua penuh. Alhamdulillah, owner pun mari dah ni tengok yang dia atau minyak dah cukup tu kita top up. Jadi tu sahaja konten kita untuk hari ni. Terima kasih saya awak setia bersama Sapalah daripada awal sampailah ke habis. Jadi yang mana belum subscribe boleh subscribe dan kita tengok apa akan jadi pula siri 10k subscriber. Jadi terima kasih saya awak. Jangan lupa share, komen dan tekan set kita, komen set kita Camp Bos Mi. Okey, assalamualaikum.